Saudara-saudari, kita sudah berada di hari yang terakhir Ramadan. Barangkali hari ini, barangkali esok. Dan hati kita sayu, perasaan kita hiba kerana kita tidak tahu secara pasti bahawa kita akan bertemu lagi dengan Ramadan akan datang ataupun tidak. Dan sebahagian daripada kita, seperti mana tahun lepas, tahun sebelum ini dia ada, dan tahun ini kawan-kawan kita, saya sendiri ada seorang sahabat yang Ramadan lalu dia ada dan Ramadan ini sudah tidak ada lagi. Jadi kita mohon kepada Allah SWT, semoga Ramadan ini kita tamatkan dengan the highest rank. Maksudnya kita melakukan hal yang terbaik, dan moga Allah rezekikan kita lagi banyak Ramadan yang akan datang. Dan kita sudah berada di episod Adam AS dan Hawa AS. Sudah selesai urusan persinggahan mereka di syurga, pelbagai perkara yang kita belajar. Adam AS dan Hawa AS mewariskan kepada kita banyak hal tentang taktik syaitan, tentang bagaimana mereka memohon ampun, bagaimana Allah mengajarkan kita bahawa musuh kita yang paling utama adalah syaitan, bagaimana pertarungan itu akan sengit. Dan kita sudah berada di hujung Ramadan, bahawa sikit masa lagi kita akan kembali bertarung dengan sengit apabila syaitan-syaitan dilepaskan daripada belenggu, seperti mana Nabi SAW sebutkan dalam hadis, sufidati syayatin, syaitan-syaitan disekat ataupun dibelenggu. Lalu Allah SWT sebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-24, qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Maka Allah kata selepas selesai, Allah dah ampunkan, Allah dah tunjukkan kepada Adam dan Hawa begini iblis taktiknya, godaannya, dan Adam AS dan Hawa AS telah tunjukkan bahawa mereka mengambil tanggungjawab, mereka tidak salahkan sesiapa, tak salahkan iblis, apatah lagi menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti iblis. Mereka mengambil tanggungjawab, Allah ampunkan mereka serta-merta, dan sekarang Allah Subhanahu Wa Taala membuat pengumuman bahawa kamu akan turun ke bumi. Dan Allah kata ihbitu ni dalam perkataan bahasa Arab bermaksud turunlah, dan ia adalah perkataan yang membawa erti plural, banyak, kerana ada tiga pihak yang disebut bersama, Adam, Hawa dan Iblis. Tiga-tiga ini datang turun ke bumi, ke pentas pertembungannya yang panjang, yang akan berjalan bergenerasi, khalifah satu demi satu, generasi silih berganti. Ba'dukum li ba'din adu, kamu akan saling bermusuhan antara satu sama lain. Dan majoriti ulama menyebut bahawa itu adalah permusuhan antara manusia dan syaitan. Seperti mana kita tegaskan dalam episod sebelum ini, kita disebutkan Allah bagi tahu musuh kamu syaitan, sekarang kamu datang ke bumi, kamu ada tuntutan menjadi khalifah, melakukan hal-hal yang baik, tapi kamu akan sentiasa diganggu dan digoda oleh syaitan supaya kamu tergelincir, supaya kamu tersasar, dan kita sebut tersungkurlah. Kita sebut tersungkur. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kamu di dunia ini tempat kediaman, mustaqar, kesenangan, mata'. Kan kita sebut dalam episod yang terawal bahawa kisah Adam dan Hawa AS dan manusia kita semua ni, kita bukan datang ke dunia sebagai hukuman. Dan ini juga bukti bahawa kita bukan diturunkan sebagai hukuman. Ini kita melengkapkan proses bagaimana Allah menyusun perjalanan. Sebelum Adam dihantar menjadi khalifah, dia perlu lalu pengalaman ini di syurga bersama isterinya Hawa, ibu dan ayah kita. Dan itulah pengalaman yang nanti akan mengajar Adam AS dan Hawa AS untuk membina kehidupan dan menjalani pertarungan yang sengit di dunia ini, mendidik anak-anak generasi demi generasi. Dan kita semua ni anak-anak Adam, belajar daripada warisan Adam bagaimana proses ini berjalan. Dan turunlah ba'dukum li ba'din adu, kamu akan saling bermusuhan antara satu sama lain. Sebagian ulama mengembangkan lagi bahawa bukan hanya permusuhan antara manusia dan syaitan, antara lelaki dan perempuan juga akan berlaku permusuhan yang disebabkan oleh syaitan. Suatu apa saja agenda, gerakan yang nak mengangkat kedudukan lelaki maupun perempuan, kalau ia bermotivasikan menyuburkan pergaduhan dan persaingan, itu daripada syaitan. Gender rivalry, itu daripada syaitan. Kerana kita belajar berawal, mereka diciptakan untuk mencari sakinah, mencari ketenangan, keamanan, hidup bersama, bersatu padu. Nanti kita akan lihat satu hadis yang sangat-sangat penting
untuk kita renungkan dalam suasana institusi kekeluargaan, mengalami tekanan dan serangan daripada pelbagai penjuru sehingga semakin runtuh dan semakin rapuh, dan kita ada tanggungjawab untuk sebagai khalifah untuk menjaga kelanjutan dan kesejahteraan Bani Adam. Kita mesti perkukuhkan semula institusi perkahwinan lelaki dan perempuan yang mendapat sakinah tadi. So itu yang pertama, Allah turunkan kita ke dunia, Adam dan Hawa bersama Iblis turun ke dunia dan beritahu akan ada pertembungan. Dan demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam pandangan para ulama pelbagai, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun, bagi tahu kepada kita bahawa memang kita datang ke dunia, tapi jangan kamu sangka dunia adalah kehidupan yang satu-satunya. Ini juga persinggahan. Kamu datang ke sini untuk satu tempoh waktu yang ditetapkan, kamu akan habiskan tempoh tersebut, dan kamu kena tahu bahawa sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik dan lebih panjang, lebih kekal, dan kita dalam perjalanan transit di dunia ini untuk melaksanakan tugas. Dan memang kalau kita perhatikan dalam perjalanan kita yang panjang sejak kita diciptakan daripada Adam AS, diusap belakangnya, ingat lagi kita cerita semua kita berada di hadapan Adam AS, kita mengambil sumpah setia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, alastu bi rabbikum, kita semua kata bala syahidna. Tak berapa ribu tahun di alam roh kita hidup, kemudian kita dicampakkan rohnya ke dalam rahim ibu kita, dan kita menjalani kehidupan yang sebenarnya dunia ni dalam semua persinggahan yang kita akan lalu, sebab kita akan mati, masuk ke barzakh, dibangkitkan di mahsyar, sehingga nanti di hujung syurga atau neraka. Moga Allah tuliskan nama kita semua daripada ahli syurga, Firdaus yang tertinggi. Dunia adalah persinggahan yang paling singkat. Dunia adalah persinggahan yang paling singkat, tetapi persinggahan yang paling singkat ini menentukan hala tuju perjalanan yang seterusnya sehingga ke keputusan yang terakhir nanti. Moga Allah tuliskan nama kita dalam kalangan orang-orang yang telah dipadamkan buat selamanya daripada senarai orang-orang yang masuk neraka. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada azab neraka. Dan Allah sebut turun kamu akan tinggal di sini sementara, sehingga syaitan dalam proses ini dia akan sentiasa berusaha supaya kita tidak ingat bahawa dia musuh kita. Dia akan ulang balik strategi yang dilakukan terhadap Adam dan Hawa, ulang-ulang di dunia ini. Sebab tu nanti dalam episod yang terakhir daripada warisan Adam ini kita akan sebut Allah tak hantar kita bagi tahu akan berlaku pertembungan ini tanpa panduan. Allah hantar panduan supaya kita ada tempat rujuk, kita ada tempat yang memberikan ingat supaya kita terus kuat melawan, bertarung dengan syaitan sehingga kita berjaya melaksanakan tugas kita dan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa tertipu dan tergoda, terkalahkan oleh iblis dan syaitan. Dan satu hadis yang saya sebutkan tadi dalam konteks permusuhan yang berlaku, Nabi SAW sebut hadis ni riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya iblis ni dia meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutuskan bala tenteranya. Iblis ni ketua dan dia ada syaitan-syaitan jin ni pergi buat kerja. Dan setiap hari ataupun yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Dan mereka ni ada macam proses datang report duty kepada iblis, bagi tahu apa yang mereka capai, apa deliverables, apa KPI yang telah dicapai. So salah seorang dari mereka, syaitan ni datang beritahu, aku telah melakukan itu dan ini. Aku berjaya buat orang tu minum arak, aku berjaya buat dia berzina. Dan iblis akan kata, itu semua tak ada apa lagi lah, itu kamu belum melakukan apa-apa. Ma taraktuhu hatta farraqatu bainahu wa baina ahlihi. Dan ada satu syaitan pula datang beritahu, aku tidak meninggalkan dua pasangan suami dan isteri, pasangan suami dan isteri, dua individu, lelaki dan perempuan, sehingga aku berhasil, aku berjaya memisahkan dia dengan isterinya. Maka iblis akan panggil yang ni, datang duduk dekat dan bagi tahu, ni'ma anta, engkau yang paling baik, pekerja, employee of the month. Dia akan bagi award kepada syaitan yang pergi dan
berjaya memisahkan keluarga, hubungan suami isteri khususnya. Dan kita mesti sedar, apabila kita belum berkahwin, kita berusaha untuk kahwin, syaitan akan perindahkan yang haram supaya kita tergelincir dan tidak berkahwin. Tapi kalau kita berjaya, sebab Allah janji Allah akan bantu orang yang an-nakihu alladhi yuridul afaf, orang yang berusaha nak berkahwin, mengharapkan menjaga kehormatan diri, Allah akan bantu. Tapi kalau kita dah kahwin, pertarungannya belum selesai. Selepas kita berkahwin, dia akan cuba pula berusaha. Tadi tak nak bagi kahwin supaya buat maksiat. Bila dah kahwin, dia akan cuba nak pisahkan pula. Dan nak memisahkan suami dan isteri itu adalah badge of honor bagi syaitan. Dan dia berusaha untuk memisahkan itu untuk dapatkan pujian daripada bos dia. Jadi ingat, kita datang ke dunia, jangan kita terperangkap dengan mainan dan taktik syaitan. Dan hari ini dalam dunia yang serba membanding, serba menyuburkan persaingan, pertembungan, tuntut-menuntut ini, kita perlu tenang. Kita perlu lihat balik dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, apa pesan-pesan yang ada, apa warisan yang ditinggalkan zaman berzaman daripada ayah kita, ibu kita sampailah kita hari ini. Belajar supaya kita tahu mana taktik syaitan yang perlu kita tepis dan kita pertahankan. Institusi kekeluargaan yang membawa keamanan, ketenangan, yang sakinah, yang kemudian nanti Allah berikan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, cinta yang mendalam dan juga rasa kasih, rahmat. Dan kita berdoa moga Allah SWT berikan kita semua, kerana apabila rumah-rumah semakin kukuh institusi kekeluargaan, khalifah-khalifah yang akan dilahirkan selepas ini insya-Allah akan lebih baik. Tapi apabila institusi kekeluargaan semakin rapuh dan runtuh, generasi khalifah yang akan datang selepas ini berada dalam keadaan yang amat sukar. Moga Allah bantu kita semua untuk melawan syaitan dan teruskan perjuangan ini sampai ke hujungnya. Kita jumpa dalam episod yang terakhir selepas ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.